Ideologi pemilihan Datuk Bandar ni, pemilihan kerajaan PBT, Kerajaan Tempatan ni, asal usul dia daripada perlembagaan DAP sendiri yang kemudiannya diserap sebagai manifesto, dan sekarang ni mereka berkuasa, ada punca kuasa, dan daripada kuasa eksekutif ini mereka cuba nak menjalankan ideologi yang memang daripada asal usul dia memang dah menjadi perancangan. Apa isi perlembagaan tu yang dia akan mengembalikan pemilihan kerajaan PBT, Kerajaan Tempatan. Itu memang dia ada dalam dia punya manifesto dan juga perlembagaan dia. Jadi bila dia kata nak mengembalikan pilihan raya Kerajaan Tempatan ni, kita tanya balik, kenapa dia kata nak mengembalikan sedangkan benda ni tak berlaku pada mana-mana Kerajaan Tempatan sekarang ni? Yeah. Jadi dia kata kembalikan sebab pada suatu ketika dahulu memang Kerajaan Tempatan ni dah dilaksanakan pilihan raya. Tapi pilihan raya Kerajaan Tempatan ni was suspended, dah digantung pada tahun 1995. Konfrontasi masa tu ya, konfrontasi Malaysia-Indonesia. Ya, itu salah satu. Yeah. Tapi isu yang paling penting sekali yang kita nak cakap, pilihan raya Kerajaan Tempatan ni digantung pada tahun 1965 ni kerana sebab-sebab tertentu. Bukan kata it is a political decision, they have to stop, that dasar. Bukan. In fact, tahun 1965 mereka menjalankan satu kajian, Suruhanjaya Ati-Nahapan, Suruhanjaya Diraja Ati-Nahapan, yang membuat kajian sama ada pilihan raya Kerajaan Tempatan ini adalah wajar ataupun tidak. Dan dapatan daripada Suruhanjaya tu mendapati yang Kerajaan Tempatan sebagai instrumen pentadbiran lebih wajar dijalankan secara pelantikan daripada pemilihan. Jadi sejarah telah mengajar kita yang pilihan raya Kerajaan Tempatan ni memang tidak boleh dijalankan di Malaysia kerana kita punya the disparity between kaum, because of the economy structure of the bandar, the demografi di bandar ni memang tak boleh dia dijalankan secara pemilihan. Dia memberi ada masalah perkauman yang paling nyata sekali, sebab itu ia diberhentikan. Jadi daripada tahun 1965 kemudian tahun 1978 mereka introduce yang Akta Kerajaan Tempatan tu yang meletakkan sebagai ahli majlis dan semua melalui pelantikan. Jadi yang ini dah kira was a